Hernia cakera, sakit pinggang, sakit yang merebak ke punggung, turun ke kaki, sakit saraf skiatik. Ini adalah senaman yang paling penting untuk tulang belakang anda. Dan saya yakin bahawa senaman ini akan membantu anda kerana pertama sekali, tulang belakang anda akan kekal statik sepanjang masa. Ia adalah senaman yang selamat dan tidak berisiko untuk memaksa. Dan kedua, dalam 20 tahun sebagai ahli fizioterapi, 10 tahun di internet, perkara yang paling banyak saya lihat memberikan kelegaan kepada pesakit saya yang mengalami sakit pinggang ialah membuka sekatan pada pinggul. Sial bro. Senaman ini adalah gabungan dua teknik. Kita akan mula dari luar ke dalam. Lagipun, tak masuk akal kalau saya nak buka bahagian dalam kalau bahagian luar masih ketat. Dan 3 otot utama di pinggul yang mengumpul ketegangan yang mengalami kekejangan adalah otot-otot yang terletak antara paras tali pinggang dan pinggul. Tensor fascia lata, gluteus medius dan gluteus maximus. Saya rasa kalau saya tukar pakaian, lebih mudah untuk dilihat. Sebab saya nampak macam guru capi tinga. Yang paling penting ialah anda faham. Di sini, antara paras tulang pinggang, paras tali pinggang dan pinggul, kita ada tensor fascia lata di depan, otot yang biasanya menyebabkan masalah pada lutut, gluteus medius di tengah dan gluteus maximus di belakang sini. Di kawasan ini, antara tali pinggang dan pinggul, kita akan cari titik yang paling sakit, titik yang paling menyakitkan menggunakan hujung ibu jari. Pergi perlahan dengan tenang. Anda mungkin akan jumpa titik, oi, saya jumpa di sini. Anda mungkin akan jumpa titik yang sangat sakit di tempat itu atau titik yang menyebabkan sakit yang menjalar ke lutut yang pergi ke tulang belakang. Yang penting adalah cari titik yang paling sakit itu. Tekan dengan perlahan supaya tidak menyebabkan tidak rasa terlalu sakit. Kita akan tahan selama 30 saat. Anda akan rasa otot itu mula rileks di bawah jari anda, titik ketegangan itu mula cair, sakit pun berkurang, tidak lagi menjalar. Selepas 30 saat, kita akan mula gerakkan perlahan ke kiri dan ke kanan. Perlahan-lahan, anda akan rasa otot itu mula bangun. Ia mengecut di bawah jari anda tanpa rasa sakit. Satu petua, senaman ini anda boleh lakukan di kedua-dua belah serentak. Selepas 1 minit ini, 30 saat berhenti, 30 saat bergerak, lepaskan dan lihat apa yang berubah pada pinggul anda. Dan jika bahagian bawah belakang anda kurang sakit, rasa lebih ringan, anda tahu bahawa sakit anda ada faktor positif, mekanikal dan anda baru sahaja menemui cara untuk melegakan kesakitan itu. Dan sesiapa yang ingin memperbaiki lagi, anda berhak mendapat program senaman selama 2 minggu untuk dilakukan di rumah anda mengikut video harian. Dalam program Coluna Lever, kita memperbaiki 4 tonggak utama untuk tulang belakang yang sihat. Ia memperbaiki titik-titik ketegangan otot, membantu melekakan tekanan pada sendi, mengaktifkan otot-otot yang betul untuk menyokong dan melindungi tulang belakang, serta memperbaiki bahagian-bahagian lain badan yang menyebabkan ketidakseimbangan pada keseluruhan tulang belakang kita. Pautan untuk Coluna Lever ada di bawah dalam keterangan untuk sesiapa yang ingin mengetahui atau untuk sesiapa yang ingin memulakan program sekarang. Hey, that's pretty good. Selepas melegakan ketegangan otot bagi luar, ia menjadi jauh lebih mudah untuk kita melonggarkan sendi dan meningkatkan mobiliti. Jadi, pada bahagian kedua senaman, anda akan duduk dengan kaki bersilang, kaki yang anda ingin perbaiki di atas, dan kita akan lakukan 3 kali tekan dan rileks dengan lutut rendah, 3 kali tekan dan rileks dengan lutut tinggi. Lihat, rileks, biarkan lutut jatuh ke lantai. Letakkan tangan di atas lutut dan tekan perlahan-lahan. Cuba angkat lutut ke atas ke arah siling tetapi tangan tidak membenarkan. Macam tu. Tekanan ringan saja, tahan beberapa saat dan rileks. Perhatian, lutut rileks, tangan tidak menolak. Anda akan ulangi ini 3 kali. 3 kali tekan dan rileks. Pastikan anda benar-benar rileks. Selepas itu, pegang lutut dari bawah, angkat lutut sehingga tidak sakit dan kali ini tekan lutut ke lantai tetapi tangan tidak membenarkan. Lihat, tolak, tahan selama beberapa saat dan rileks. Buat ini juga 3 kali. Dan berapa kali perlu buat dalam sehari? Jika tulang belakang anda rasa lebih longgar, lebih ringan, anda akan ulang senaman ini sekali sehari untuk setiap sisi bagi mengekalkan pergerakan pinggul. Dan jika anda rasa kelegaan yang sangat besar di bahagian pinggang, anda boleh gunakan senaman ini untuk melegakan kesakitan bila-bila masa anda perlukan. Dan jika anda rasa sakit semasa berpusing di atas katil
Dalam video ini, saya tunjukkan cara untuk atasi masalah itu tanpa mengganggu tidur anda. Hanya klik di sini pada skrin. Jangan lupa untuk kongsikan video ini dengan sesiapa yang anda lihat hanya bergoyang ke satu arah sahaja. Saya akan berhenti di sini. Salam peluk erat dan jumpa lagi. Jika seseorang telah menghantar video ini kepada anda, mereka sedang memerhati. Puan,